Saya buang air besar seminggu sekali saja, sampailah pembantu rumah saya dari Indonesia ajar saya petua ini. Dia kata, awak tak bagi makan bakteria dalam perut awak dengan betul. Daripada beli probiotik mahal yang cuma tambah lebih banyak bakteria, dia kenalkan saya dengan Arabic gum Almana Amir. Ini sebenarnya getah pokok dari pokok akasia yang jadi makanan untuk bakteria baik yang dah ada dalam perut kita. Anggaplah macam baja untuk kebun usus awak. Kalau probiotik cuba tanam benih baru, serbuk ini pula bagi makan benih yang dah ada. Dalam beberapa minggu, pencernaan saya betul-betul berubah. Ia dah digunakan dalam perubatan tradisional berabad-abad lamanya. Tapi entah macam mana kita lupa yang bakteria perlukan makanan, bukan cuma lebih banyak bakteria. Sekarang saya dah lawas. Perut pun tak kembung lagi. Dan saya akhirnya faham apa maksud pembantu saya tentang memberi makan. Bukan cuma menambah.